Biar betik, binatang Luk Sinar ni antara binatang paling bahaya dalam laut. Ini ialah Australian box jellyfish. Nama Melayu dia obor-obor kotak. Kalau nama saintifik Chironex fleckeri. Obor-obor ni kita boleh jumpa dalam laut tropika Indo-Pasifik, termasuklah Malaysia. Badan dia Luk Sinar, berbentuk kotak. Senjata dia sesungut-sesungut halus sepanjang 3 meter. Dalam sesungut tu penuh dengan nematocysta, sel penyengat mikroskopik. Sekali sentuh bisa dia boleh serang kulit, jantung dan sistem saraf. Bisa dia bukan biasa-biasa nah, boleh buat mangsa terus lumpuh dan menyebabkan kegagalan organ dalaman. Dalam 2 minit dah settle. Memang cepat, not haram. Kalau ikut kajian saintifik tu, obor-obor ni ada penyengat berbisa yang cukup untuk pindahkan 60 orang dewasa ke alam lain serentak weh. Tapi yang paling gila tu, obor-obor ni Luk Sinar dalam laut. Jenuh perembang baru nampak. Mangsa selalunya tak sedar apa yang dia dah dekat nak menghadap ilahi.